Ramai orang beli rumah, tapi bila tanya pasal SPA, terus blur. So, jom aku explain ringkas dan jelas. SPA ni singkatan kepada Sales and Purchase Agreement. Dalam bahasa mudah, SPA adalah kontrak rasmi jual beli rumah antara buyer dan seller. Dalam SPA ni, ada semua benda penting, iaitu harga rumah, tempoh bayaran, tarikh serah kunci, hak dan tanggungjawab buyer dengan seller. Bila SPA dah sign, tak boleh main tarik diri sesuka hati. Kalau cancel tanpa sebab kukuh, buyer boleh hilang deposit, seller pun boleh saman. Biasanya, SPA kena ditandatangani dalam 14 hari untuk rumah sub-sale, 21 hari untuk rumah under developer. Sebab tu penting ada agent and lawyer yang betul-betul guide. Silap sign, silap faham, boleh rugi puluh ribu. Kalau kau tengah plan beli rumah atau nak jadi agent yang betul-betul faham proses ni, jangan main hentam. Ilmu dulu, baru sign. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.